First day buka sekolah. Macam biasa bangun 4 pagi nak balik JB dari Seremban. Mama dah masakkan breakfast dah pagi-pagi. Sebab tak boleh solat, jadi kita siap-siap make up di rumah. Moisturizer paling penting sebab Nana kulit kering. Lepas tu pakai brightening cream supaya nampak cerah sikit satu toner. Ni dah ada niacinamide dapat help and improve our skin. Memang hari-hari pakai tinted sunscreen ni je kalau tak nak pakai foundation. Sebab dia dah ada coverage. Pakai ni tak adalah nampak kusam. Pakai blusher cream letak dekat mata sikit. Lepas tu pipi sikit. Blend. Lipstick pula. Mascara. Siap. 5 minit dah siap. Gerak pukul 4.40 sampai lambat kat sekolah. Noah jangan nakal-nakal duduk dengan Kak Ellie. Sampai je sekolah rushing sebab kita dah lambat. Tahun ni kita ajar tahap 2. Tak ada dah baby kecil-kecil. Masuk kelas. Go inside your classroom. Cikgu dia ni dari pagi tadi. Baru satu kelas non-stop bercakap. Habis je kelas tengoklah guide dah hantar dah pasal banyak-banyak atas meja. Ni semua untuk keceriaan kelas. Nanti mainan-mainan ni semua Nana nak susun dekat belakang kelas. Habis buat kerja, habis belajar, bolehlah diorang main-main. Ni sudut rehat kelas. OOTD dulu satu kali dekat cermin kelas. Waktu rehat kita pergi kantin pula. Dah ke buluh. Ada gap 30 minit kita makan dulu kat bilik guru. Makanan yang mama goreng kita orang share-share dekat bilik guru. Lepas habis lapar masa dah boleh balik. Lepas cuti sebulan kena kumpul balik semangat untuk mengajar. Tepat pukul 2 petang kita kemas-kemas bag. Let's go back home. Bye.